Cukup luar biasa daripada pagi tadi bertahan untuk menuntut ilmu sampai ke tengah hari ni. Cukup luar biasa. Inilah energi hydrogen alken. Cukup luar biasa. Okey. Berdirinya saya di sini untuk memberi sedikit good news. Okey, berkaitan dengan apakah promosi Gempat yang telah disediakan oleh syarikat Alken. Okey, terlebih dahulu, mana yang tak kenal saya, kita tunjuk seperti yang Jutawan Alim bagi tahu. Okey, sebelum tu terima kasih kepada Barisan Apply yang mendidik saya daripada zero to hero. Kalau dulu nak bercakap atau pentah ni tak boleh kenalin untuk ketak. Tapi hari ni cukup luar biasa dengan bimbingan mentor-mentor. Hari ni boleh berdiri di depan jutawan semua. Okey. Dan inilah saya dulu seperti yang diberitahu oleh Jutawan Alim. Ya, ni dulu bekas 25 tahun lepas juga adalah bekas pesakit buah pinggang tapi belum dialisis. Di buah pinggang saya itu ada jangkitan kuman. Bila-bila masa saja satu badan ni boleh jam. Apabila kuman tu boleh berebat satu badan. Tak masuk antibiotik 7 hari, tak boleh, kuman tu tak boleh mati. Okey, mesti masuk hospital 7 hari direct, kuman mati barulah boleh kencing. Kalau tidak, tak boleh kencing. Jadi daripada situlah saya nak satu alternatif rawatan semula jadi. Saya cari lagi 20 tahun lepas dah cari. Dan pada masa tu betul lah ada IRO. Jadi komit IRO sudah 18 tahun lepas. Dengan izin Allah, air kecing dulu kuning, tak pernah ada putih, tapi hari ini dah putih. Jika dulu lagi tua, sekarang ini 30, hari ini sudah 5 siri. Okey, syukur alhamdulillah deh. Okey, jadi ini realiti hari ni lah deh. Ni nak berkongsi cerita. Tadi anda ada dengar daripada Jutawan Anis dan kita punya Encik Nazri. Sangat banyak dah ilmu berkaitan dengan kencing manis dan banyak testimoni tadi kan. Tapi nak berkongsi juga berkaitan ini pengalaman kawan Kak Ma. Okey, dia sudah ada lama kencing manis, tapi kencing manis dia tu biasa-biasa bagi dia. Dia kata 11, 12 normal. Mai 8, 9. Jadi tapi sudah lama. Jadi benda ni sudah 6 bulan lepas. Jadi dia ada bagi tahu Kak Ma, dia kata sebelum terjadi benda ni lah. Dia kata Kak Ma, kencing manis dia naik. Sekali dia main 10 gitu, ni naik belah-belah dia kata. Kak Ma kata bahaya tu bahaya. Tak ada gapo, tak naik 20 lagi dah ya. Tak ada gapo, tak ada. Dia dah okey je. Bahaya, marilah Kak Ma buat dengki, ambil air. Gapo dia air, dia kata. Biasalah dia kata. Lepas dia sebulan, apa yang berlaku ini selepas sebulan. Benda ini berlaku dalam masa sebulan. Tiba-tiba dia demam dan di kaki dia tu dia mula naik nepuh. Butir-butir. Dan betul lah, lepas nepuh tu orang kata sampai masa dah sel rosak daripada dalam. Dan terus lepas tu dia terus bertukar hitam. Dan terus dia jadi ini berlaku dalam masa sebulan. Tak pergi 25 pun, tak pergi 20 lebih pun. Ini bacaan belah-belah tapi kencing manis yang sudah lama bertanam dalam body. Jadi hari ni dah potong. Dah potong. Maksudnya dah terlambat dah lah. Lagi ambil mesin dia mari. Kita punya sel-sel rosak tu dia mari dengan cepat. Okey, benda yang tengok lalak, benda yang busuk yang mari hurung lalu. Betul kan? Gitulah. Okey. Jadi ini yang dah beritahu oleh Jutawan Anis. Jangan tunggu kaki yang dah potong lah. Okey, jadi hari ni betul lah. Kita separah sihat, kita bertindak sebelum serius. Okey? Dan ini yang dah diulaskan oleh Jutawan Anis. Dan ini adalah buah pinggang kita sangat kecil. Dan hari ini buah pinggang kita adalah segala-galanya. Kenapa nak minum high hydrogen? Kita nak tingkatkan insulin dalam badan kita. Insulin semula jadi. Bukan nak insulin daripada yang hospital. Sebab pankreas dia mengeluarkan hormon untuk membakar kita punya gula. Kan? Insulin tu dihasilkan oleh pankreas. Jadi jagalah buah pinggang kita. Jadi hari ni siapa? Majoriti 80%
harus ambil ubat, terutamanya kencing manis, darah tinggi. Bagaimana awak detox ubat tersebut? Macam mana detox ubat tu? Hari-hari ambil ubat, macam mana nak keluarkan chemical ubat tu? Tak lain dan tak bukan, salah satu cara adalah dengan air hidrogen semula jadi. Okey? Jangan tunggu sehingga kena serangan stroke. Sebab hari ini apabila kencing manis boleh membawa stroke. Stroke orang kata jangan nasi sudah menjadi bubur. Ibarat macam ni, jika sebelum ini kita boleh minum air sampai 1.5, kena stroke, kena buah pinggang, kita tak boleh minum banyak seperti yang diberitahu oleh jutawan Anis. Okey? Jadi hari ini siapa dalam dewan ini tak injek COVID? Tak injek vaksin? Ada? Siapa dalam dewan ini tak injek? Bebas vaksin? Tak ada. Alhamdulillah, sorry dia. Tapi majoriti 99 semua injek. Bagaimana awak detox injek tersebut? Dan injek ini, vaksin ini sudah di-declare dia melemahkan antibody, melemahkan saraf, terutamanya Pfizer, Sinovac. Okey, off record ni deh. Nanti Kak Mak kena sambil deh. Maksudnya ni. Dan Michael Jordan ni sudah mengistirafkan, bekas ketua saintis di firma Pfizer. Yes, dia melemahkan antibody. Betul lah, ada lepas vaksin tu ketak-ketak lalu, ada dalam masa 6 bulan sakit saraf, ada tak pernah jadi stroke, kena stroke. Jadi bagaimana jutawan semua detox, buang vaksin-vaksin yang sudah diinjek dalam badan, yang sudah masuk dalam badan, radikal bebas yang sudah masuk dalam badan. Macam mana? Boleh bagi tahu Kak Ma? Ada orang dia kata minum air nyo, ada orang minum air keladi, macam-macam, minum air tanah pun ada. Air pusu. Kak Ma pergi Thailand hari tu dia pakai minum air pusu. Air pusu. Jadi tak perlu minum air pusu, tak minum air batai buluh, tak minum melihat apa-apa. Kita ada air hidrogen Elkan untuk kita punya vaksin terutamanya. Jadi hari ni satu rumah semua injek benda ni. Jadi satu rumah mesti ada satu unit air hidrogen. Deh. Sorry aja dalam ramai-ramai tak ada, tapi mesti anak-anak cocok Kak juga deh. Kak kita tu. Anak-anak injek ke dah? Okey, jadi inilah Kak Ma pun ambil juga air hidrogen walaupun sebelum ini tak pernah dengar ilmu hidrogen. Percaya kepada syarikat, percaya kepada upline. Walaupun Kak Ma kata, wah kena beli pula, seperti yang jutawan Ali bagi tahu, Kak Ma ada mesin baru. Ada pembeli tapi tak beli sebutir. Beli 2 butir terus untuk ibu ayah. Tu paling penting dia. Kalau ada tok tua beli tok tua, tapi tok tua tak ada dah dia. Kan tidak 3 butir lalu. Jadi betul lah. Dan hari ini syukur alhamdulillah hidrogen kita sudah diiktiraf seperti yang Cik Nazri bagi tahu tadi, iaitu Brand Award untuk 2024. Okey, tahniah Elkan. Jadi tanpa ragu-ragu lagi, jangan ragu-ragu lagi. Alhamdulillah, hidrogen adalah ikhtiar yang terbaik secara semula jadi. Okey? Jadi hari ini ramai orang yang sudah komit minum hidrogen dan terutamanya dalam dewan ini tahniah. Jadi lepas ini dah memiliki hidrogen, apa salahnya kita kongsi-kongsikan dengan jiran sebelah, dengan rakan-rakan kita untuk kita dapat balik free hidrogen. Okey? Jadi ramai orang yang dah komit terlalu banyak. Jadi percaya sahaja dengan izin Allah, Hydromi boleh menyembuhkan, boleh meningkatkan kualiti kesihatan. Kena percaya dulu. Kalau tak percaya tak jadi. Kena percaya dulu, bertawakal dan berdoa. Okey? Jadi ini sedikit testimoni Kak Ma letak. Ini kita punya Dr. Hiriko. Dia macam-macam, kita banyak testimoni. Tak terletak ratusan ribuan testimoni yang menyebabkan saya sangat excited untuk berkongsi di luar sana. Okey, terlalu banyak daripada diri sendiri. Asalkan minum saja hidrogen pasti sudah ada testimoni. Okey, ni antaranya Dr. Hiriko, dia kena dia allergic. Okey, dia allergic, dia minum, dia spray saja muka. Tengok, terus jadi berubah. Okey, tengok, yang ini 2 hari saja kencing manis dan dia punya family kakak ni semua jadi pancreas.
menyebabkan kena potong. Jadi dia memang takut. Dan thank you kepada Crown Mary, dia yang bantu kakak ni. Jadi 2 hari saja terus kaki bertukar daripada hitam dah jadi nak hampir putih balik lah. Dan kakak ni kencing yang sangat banyak lah apabila dia minum hidrogen dalam masa 2 hari. Okey, tengok enzima tangan 1 hari sahaja spray. Ini sedikit testimoni. Dan tengok pakai kepala ayah kita tupak. Resdown dia 25 tahun sudah. Dengan izin Allah, minum hidrogen tak ada resdown 25 tahun. Okey, maksudnya alhamdulillah. Tengok aja sedikit tulis WhatsApp ni. Kak Ma tulis, Kak Ma punya WhatsApp pakai kepala ayah tupak tu dah. 25 tahun ni gata hidung resdown ni. Dan dia punya suami pun banyak testimoni dah. Okey, dan ini juga testimoni daripada Terengganu membantu pesakit kanser. Dulu kakak ni apabila dia buat dia injek untuk kanser tu, dia menyebabkan dia penat, dia letih. Tapi dengan hidrogen dia ada tenaga dan kulit dia pun ada masa. Sebelum tu kulit dia tak ada masa, lembek. Dan dia tidur je. Okey, ni yang terbaru, baru 2 hari lepas, iaitu Director Salina berkongsi dengan kawan dia. Mula-mula kawan dia ni dia sudah pergi share air hidrogen. Dululah mula-mula hidrogen diperkenalkan. Masa tu kawan ni tak sakit lagi. Tapi dia kata, wah, hidrogen ni sangat bagus, tapi dia tak ada duit nak beli. Tapi daripada situ dia berimpian, dia nak beli air hidrogen. Lepas tu dia molek dalam kumpul-kumpul duit, dia kena sakit tenat. Okey, 3 bulan tak terlantar, teruk sakit dia. Jadi Kak Salina pergi share lagi dengan dia. Dan dia kata alhamdulillah baru ada 6,000 dia kumpul. Rupa-rupanya dia kumpul 2 tahun dah. Tapi apabila dia dah tiba-tiba sakit, dia pun carilah ikhtiar, cari terus beli. Alhamdulillah dalam masa 3 bulan minum, dia punya bacaan kolesterol daripada 18 turun 6. Bacaan gula 16 turun 5.8. Dan dia minum dalam masa 4 hari daripada tak boleh masak dan terus boleh masak di dapur. Alhamdulillah 4 hari saja minum setelah terlantar 3 bulan. Okey. Jadi kalau berkaitan dengan testimoni kecil ni terlalu banyak. Kamu hanya tunjuk saja, tengok Okey, tengok daripada 13 jadi 10. Jadi untuk testimoni kencing manis ratusan testimoni, terlalu banyak. Jadi apakah ini tidak meyakinkan anda lagi? Yakin ke tak? Yes, yakin. Kita bukan saja minum untuk kita, tetapi kita minum untuk bantu orang. Jadi hari ini buatlah pilihan yang tepat untuk kita dan family, dan nawaitu kita bantu orang di luar sana untuk dapat benefit apa yang kita dapat. Okey? Jadi hari ini betul dah. Kalau Abel kata nak beli gelang mah, tak say dah kali ni. Nak beli apa? Hydromi. Hak tak ada Genki, belilah Genki. Tak say dah. Jadi sebabnya kalau dia sakit pakai lagi ke gelang. Ada jumpa gedok orang di USN tu, hodok Kelantan. Sakit pakai gelang sini tak pas sini. Tak ada, anak tu cabut. Dia tak si cabut pun anak tu cabut. Anak kata mamung ni apa pakai gelang lagi sakit tu terletih, tak ada. Jadi pada masa tu mas sudah tidak bernilai lagi. Yang bernilainya adalah hydromi. Yes, hydromi. Jadi bukan super jutawan ahli kata bukan tak suruh beli mah. Belilah sebab itu adalah aset. Tapi pada-pada nak agak kosong payah dah tu. Ni beli deh. Pada dah ada seorang buat amat kecil je ada ni orang panggil buat ubak. Okey, jadi pilihan yang tepat hari ini adalah memiliki hydromi, itu adalah yang terbaik. Sudah molek hari ni kita ada promosi gila-gila, promosi keempat yang sangat murah, iaitu thank you Elton. Siapa yang beli hydromi hari ini dapat percuma kinten dengan spirulina. Allah, Kak Mari tu tak kok ni. Allah, ruginya. Kinten ni sangat bagus ni. Mineral semula jadi daripada plankton laut yang sangat bagus. Extra bagi percuma free tu.
Tengok, bernilai lebih daripada dengan spirulina 1000 lebih. Dan dapat lagi free product hampir campur 2000 lebih. Allah ruginya. Jadi dengan harga promosi asal harga Hydromi kita ialah 15,988. Hari ini 1199 sahaja. Sekali seumur hidup. Dan masa yang Kak Ma dulu 18 tahun lepas, beli sekali, hari ni boleh guna lagi. Beli sekali tapi sangat berbaloi. Hari ni Kak Ma sihat, buah pinggang boleh kecil, boleh normal secara biasa. Okey? Jadi melabur hanya 1199, dapat lagi produk 2000 lebih, dapat lagi cabutan pembelian hari ni, cabutan bertua. Allah ruginya Kak Ma dulu tak ada ni. Tak ada ni lagi ni, Allah. Banyak kelebihan ni. Okey. Jadi untuk hari ini sahaja. Okey. Jadi boleh pergi belakang lepas ni hok mana ada bawa kad tu suet lalu. Hok orang ada rumah 2 butir, letak lalu rumah kedua deh. Okey. Lepas tu kita ada pelancaran Hydromi baru, jimat 50%. Jimat 50%, ibarat yang ini BMW 1 siri. Kalau tadi BMW 5 siri. Jadi BMW juga. Cuma yang ini 1 siri. Why? Sebab dia hanya ada hidrogen sahaja. Yang tadi dia ada extra air panas, ada kelebihan. Tapi paling penting komit jangan ni. Sebab dia ni gambar orang kata, Kak Ma, saya dah ada COVID, dah ada ni, dah ada ni. Okey, inilah pilihan yang tepat, hanya yang ada hidrogen saja. Jadi jimat 50% limited punya edisi. Okey, maksudnya siapa cepat dia dapat. Harga promosi dia harganya 899. Jadi hari ini 799 sahaja. Okey, dapat apa? Dapat lagi free gift yang bernilai hampir dekat dengan 1600 lebih. Dan dapat lagi cabutan pembelian bertuah untuk hari ini. Jadi jutawan kena baik boleh bayar deposit ke kan ni untuk stoki? Deposit maksudnya bayar deposit berapa? Ni kita punya jutawan kata ni bayar deposit 200 dapat satu cabut draw. Tapi kalau dibayar semua lagi banyak potensi untuk kelebihan dapat draw tu lah. Okey, lebih baik bayar semua lah sebab boleh turun bawah lepas ni boleh buat balik lalu dah. Okey. Jadi ini inhaler seperti yang Cik Nazri present tadi. Inhaler adalah 3 in 1 yang terkini, harganya 699. Dan inhaler ni pun sama juga, dapat produk percuma yang berharga 634 dan hadiah pembelian. Mana yang sudah ada Hydromi, mestilah kita nak ada inhaler untuk pergi senang bawa ke mana-mana. Dan tidak salah ada 5 anak beli 5 unit. Siapa tak sayang anak ni hari ni? Semua saya dia, Kak Zu suka dia. Sebab Kak Zu duk kaya ada 2 anak di IPG tu kena ada dah. Sebab ini adalah antibiotik semula jadi. Okey. Jadi betul lah seperti yang jutawan Anis bagi tahu, ramai orang, budak-budak ramai yang kena kecil manis hari ni sebab makin sedap. Kak Ma kaya orang lain, anak Kak Ma aja. Kita tak ada grade bagi selalu depan tangga. Rajin tembak. Kita siapa tu grade pun siapa? Dia gapo? Itu Kak Ma ni leting-leting. Tak tino oyak lah. Macam-macam jenama. Tanya berapa belah 2 belah 1 gelas. Order grade. Lepas tu cheese tu tak sedut oyak lah. Tapi cukup bersyukur ada hidrogen. Mula-mula hidrogen diperkembangkan Kak Ma paksa anak Kak Ma 5 tu sedang mau nak cuti sekolah, paksa dia minum. Betul lah. Mula-mula dia orang minum ada cerit-berit, tapi Kak Ma tak bawa dia pergi hospital. Jadi siapa yang minum air hidrogen hari ni jangan bawa pergi hospital kalau ada cerit-berit. Dia detox apa yang budak-budak tu makan. Jadi betul lah anak Kak Ma ada 2 hari, ada 3 hari dia cerit-berit. Siapa dia kata ibu tak usah makan, minum air tu bit lalu, minum air tu bit lalu. Kak Ma kata itulah racun dalam badan yang terus keluar. Kalau awak simpan apa jadi? Mestilah penyakit. Jadi sayang anak, beli hidrogen, beli inhaler hidrogen. Boleh? Okey. Jadi siapa yang nak pergi Beijing, mana yang nak beli ada hidrogen, mestilah kita nak
ada extra income, extra melancong free. Okey, jadi masih tidak terlambat lagi. Kita ada 2 bulan lagi untuk melancong ke Beijing. Siapa yang baru jumpa Business Icon hari ini, tidak terlambat. Dengan hidrogen 7 unit sahaja untuk bulan ini. Bulan ini 7 unit, bulan depan 7 unit, terus dapat 1 tiket ke Beijing. Terang, pasti boleh. Tadi Cik Nerlin kata buat 5 unit dapat income 15,000. Tapi kalau buat 7 unit, income berapa Hampir 20,000. Terang sikit je. Terang kat tangan, boleh kat tangan lagi 7 unit dah. 7 unit je. Bulan depan berapa unit? 7 pula. Lepas tu kita pergi holiday di Beijing. Percaya, boleh. Masa Kak mau fighting ni, mula-mula jumpa Elkan dulu ke Hong Kong Shenzhen, masa tu machine EB nak 30 unit. Masa tu pun sama juga, Kak mau jumpa Elkan last 2 bulan terakhir diperkenalkan Hong Kong. Masa tu fighting gila-gila, terjah semua orang, goyah hati muka orang. Nak 15 unit sebulan. Boleh. Sebab kemahuan mengatasi segala-galanya. Ni Allah 7 unit. Adik-adik apa orang? Terakhir adik-adik berapa orang? 12. Settle 1 bulan dah Beijing. Adik-beradik je keliling kita, sepupu kita, kawan-kawan baik kita, tak perlu pergi orang lain. Sebab hidrogen adalah pioneer, masih lagi peluang untuk kita sharing kakao. Jadi itu saja sharing daripada saya. Dan Alhamdulillah, jika saya dulu dengan izin Allah tak komit hidrogen, tak komit RO 18 tahun lepas, tak tahulah hari ni nak memandu bus pun tak boleh, nak berdiri di depan jutawan pun tak boleh. Jadi inilah hasilnya yang komit 20 tahun lepas untuk dengan izin Allah memiliki IRO. Okey, kalau tidak tak tahulah di mana saya. Okey, syukur Alhamdulillah. Jadi jumpa anda di puncak kecantikan dan kesihatan. Mana yang nak